Hello guys, so bersama aku lagi dekat belakang pentas. Kita masih lagi dekat Ali kan. Sekarang ni bersama aku SW Karul. Kita dekat Ali 2026 dan tengah bersama aku adalah Warga. Yo, wasak kita. Kita punya champion of the champion of the champion. Thank you bro. Thank you bro. So, untuk soalan pertama dia adalah boleh menceritakan sikit macam mana perasaan malam ni before tahu yang korang ni menang? Oi, first of all, thank you dulu untuk pengundi-pengundi hok sebelum ni hok undi kita untuk anugerah lagu Ali. Anugerah lagu indie. And then Ali. Lepas tu terima kasih juga hok support kita daripada start sampai lalu ni. And rasa kita memang tak sangka langsung sebab kita ada apa kau kata apa? Hip hop punya kategori tu sangat-sangat tight lah bagi aku. Dengan semua talent dalam hip hop kategori tu memang sangat tight. So untuk Warga Suara memang sangat tak percaya kata. So, contohnya untuk performance malam ni kan, live performance, boleh ceritakan sikit tak the concept apa yang sebenarnya yang korang nak bawa? Okay, untuk first of all untuk persembahan kita macam hot tadi kita tengok tadi tu adalah kita bawa hip hop bersama heritage. Maksudnya kita gabung ke heritage kita dengan hip hop. Maksudnya DK Barat, bagai-bagai heritage semua mainan Kelantan ni kita gabung ke dengan music nowadays orang kata kita. Aku tengok tadi wayang kulit aku rasa macam semangat Pantai Timur berkobar-kobar. Lepas tu pakaian kita pun juga ni adalah batik Kelantan bah. Kasut pun adalah kasut batik Kelantan. So shout out to batik Cat Naga dengan sneaker. Sneaker. Okay, so untuk soalan terakhir dia adalah siapa-siapa nak jawab pun boleh je ni. Ada siapa nak jawab. Soalan terakhir dia adalah what's next for Warga and dengan menangnya hip hop terbaik Ali ni apa korang punya plan? Untuk Warga, Ali ni adalah satu tangga lah. Tangga untuk kita orang pergi next step lah. InsyaAllah mungkin lebih besar. Tak tahu macam mana tengok. Betul, ni adalah satu platform sebab hot sebelum orang kebanyakannya hip hop di Malaysia ni kebanyakannya hot naik daripada Patah Barat, daripada belah-belah Patah Barat. So Patah Timur especially Kelantan lah. So Warga mungkin orang kedua selepas Iwe maybe akan ke pentas besar lagi. Yeah. So sama-sama kita mendoakan. Itu saja daripada aku untuk episod Belakang Pentas bersama Warga kali ini. HMO TV, dok gila. Terima kasih. Bam.